Anjing oh. Halo guys, kalau you ada rumah yang macam ni, jangan tunggu yang dia punya nilai dia terus jatuh. Okay, so hari ni saya nak tunjuk satu rumah. Rumah sudah terbiar berapa tahun-tahun, sampai lumpur sudah naik sampai dinding. Oh, what? Pun dia punya pintu semua berkalat. Okay, condition teruk sangat. Okay, so kalau macam ni nak jual pun susah. So I nak tunjuk you satu rumah. Okay, jom. Okay, ni yang rumah dia. So ada orang tengah bikin lah. Dulu boleh nampak dia punya pokok semua dah besar, lumpur banyak. So kita sudah tolong kasih bersih dengan potong pokok semua. Dan sini kita akan pintu batu naik depan upload lagi. Mak ni tengok banyak bocor-bocor lah, semua dah siap nanti depan unblock lagi. Okay, sini akan naik batu, lumpur dengan pokok kita akan kemas semua bersih. Dalam kita sedang nak buat cat, kita nak baiki wiring dengan bocor semua sekali. Okay, rumah ni asal dia kat sini, so kita sudah extend nanti. Belakang ni tengah buat. Kita akan buat satu tabletop kat sini dan bocor juga. So tandas kita pun akan buat yang mozaik. So kalau rumah macam ni asal original memang tak ada orang nak. Lagipun bahannya bocor lah. Tapi ni bilik besar. Okey, bilik besar. Ni semua ada 4 bilik. Rumah corner. Sekarang nak susah nak cari. Okay, so korang boleh nampak tadi edition tu kita masih bikin lagi. So nanti dah siap, nanti saya buat satu video lagi lah. Okay, so kalau ada rumah jangan tunggu value jatuh baru nak jual. Masa tu nanti condition lagi teruk, so costing lagi mahal nak buat baik. Okay, lagipun itu management, maintenance, lagi apa, cukai tanah, cukai pintu, api air masih nak jalan. So jangan sampai ni aset jadi liability. Okay? Okay. So, apa-apa boleh hubungi saya. Saya yang tahu kita boleh selesai masalah anda. Terima kasih.